Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast CBRZ at BBAKL. Pada hari ini, kita amat berbesar hati untuk bersama seorang tokoh yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang pertahanan negara dan kini meneruskan sumbangan dalam dunia korporat. Beliau pernah berkhidmat dalam Tentera Udara Diraja Malaysia dan kini mentor dan usahawan e-buku. Jadi, mari kita sama-sama menimba pengalaman serta pandangan daripada Meja Hasrul Taufik bin Roslan. Selamat datang Tuan, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Jadi, Tuan dah ready untuk saya mulakan soalan? Siap untuk ditanya soalan. Baiklah, soalan pertama, dalam jawatan Tuan sekarang, apakah nilai atau kemahiran yang perlu ada dalam generasi muda yang ingin menceburi industri ini? Okey, jawatan yang saya pegang sekarang setelah saya bersara daripada Tentera Udara Diraja Malaysia adalah saya merupakan mentor dan juga usahawan e-buku di Malaysia dan juga peringkat antarabangsa. Jadi untuk memegang jawatan sebegini, generasi muda pada akan datang, pada masa kini generasi muda perlu utamakan pendidikan yang pertama. Untuk menjadi mendapat pendidikan yang bagus, generasi muda perlu membaca dan juga menulis. Kalau dahulu waktu saya kecil, kita dididik dengan membaca saja. Tetapi hari ini generasi muda perlu menulis dan juga membaca. Oleh kerana itu, untuk memegang jawatan seperti yang saya buat sekarang ni dalam keusahawanan penulisan dan juga penerbitan e-buku, generasi muda boleh menggantikan tempat saya pada masa depan dengan syarat mesti rajin membaca dan juga mesti juga berani untuk belajar menulis buku. Baik, jadi lagi banyak kita membaca dan menulis, lagi banyak ilmu kita dapat. Setuju, betul. Baik, boleh kita teruskan ke soalan yang kedua? Boleh. Baiklah, soalan kedua, jika diberi peluang berkongsi satu nasihat kepada pengunjung muda PBAKL yang bercita-cita menjadi pemimpin pada masa depan, jadi apakah nasihat Tuan? Okey, untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan, ini adalah salah satu kita punya impian untuk melahirkan pemimpin yang boleh memimpin negara ke arah lebih baik pada masa hadapan. Untuk kepada anak-anak muda jadi pengunjung pada Pesta Buku pada kali ini, jika kita nak jadi pemimpin masa hadapan yang bagus, yang cemerlang, kita mesti belajar untuk berkomunikasi. Hari ini kita boleh ada banyak kelulusan daripada segi pengajian tinggi, tetapi kalau komunikasi kita tidak cekap, bermaksud kita tidak boleh jadi pemimpin yang boleh berhadapan dengan pengikut yang baik. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, kita mesti belajar berkomunikasi dengan baik, kita belajar untuk membuat perundingan yang baik, dan semua ini boleh kita timba dengan cara kaedah mencari bahan bacaan yang bagus. Kerana itulah saya amat menggalakkan anak-anak muda untuk datang ke sini supaya mencari bahan bacaan yang bagus yang boleh menjadi rujukan anda semua supaya menjadi pemimpin yang bagus. Okay. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Meja Hasrul Taufik atas perkongsian yang sangat bermakna dan penuh inspirasi pada hari ini. Semoga segala pengalaman serta pandangan yang dikongsikan dapat memberi manfaat dan membuka minda para pengunjung, khususnya generasi muda. Jangan lupa terus bersama kami di podcast CBRZ at BBAKL, dan kepada semua di luar sana, jemputlah hadir memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang akan berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di WTC Kuala Lumpur. Bye, jumpa lagi.